Semenjak mall kat rumah aku ni buka, penuh parking. Kadang nak pakai motor pun sampai dah tak ada tempat. Macam ni pun orang ni pun dah block dah jalan keluar. Kadang-kadang ada kereta parking kat depan ni. Aduh, pening lah. Tahu kau nak pergi mall, dia agak-agak lah. Keluar parking pun dah payah. Macam mana aku nak keluar? Tak boleh dia. Aku kena pusing sana. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Thought. Kepada yang baru channel ini, aku ada buat siri mengenai motor SYM ADX TG yang aku pakai ni. Jadi tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button lonceng untuk notification. Menghampiri tahun baru 2026, so ini adalah penghujung 2025. Aku decide untuk beli motor baru lah. Sebab aku pun dah lama tak beli motor baru. Inilah dia, SYM ADX TG 400. Macam mana aku boleh beli motor ni? Mungkin ramai yang follow aku dia tahu minat aku sebenarnya lebih kepada main track, lepas tu overlander dan ride touring. Tapi kenapa aku pilih motor skuter ni? Dan aku ni pun kalau ikutkan bukanlah peminat motosikal skuter. Sebab skuter yang konvensional ni selalunya dia memang ada perasaan yang agak lain bila bawa. Dan dia perlu bawa dalam keadaan santai lah. Laju tu boleh, nak layan corner ke apa kurang sikit. Tapi motor ni memang kat corner pun tak ada masalah, boleh layan. Macam aku tengah corner ni, jalan basah sikit. Tapi yang ni memang feel dia lain lah. Kawan-kawan aku yang kenal aku pun diorang tahu aku ni bukanlah penggemar skuter. Sebab tu orang ada kata, kalau kita membenci sesuatu tu, jangan kita terlalu membenci, takut nanti tersayang. Inilah contoh dia. Aku ni memang bukanlah penggemar skuter, tapi tiba-tiba jadi sayang pula kan. Sampai terbeli terus. Okeylah, cerita dia bermula waktu aku dapat invitation daripada M-Force untuk ke Taiwan, ke kilang SYM ni lah. Dari mana Wan? Oh, aku pangkap Taipei. Taipei, Chinese Taipei. Kita pergi Taiping. Taiping. Sini. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Ni lagi. Kita pergi Taiping kan? Kita pergi Taipei. Naik kapal terbang kan, pergi Taiping. Oh, dahsyat lah. Wan, betul ke kita pergi Taiping ni? Betul kan? Taiping. Taiping. Kuala Lumpur, Taiping. Asal kita naik flight? Kita sampai Taiping dah? Dah sampai Taiping 5 jam. 5 jam naik flight sampai Taiping. Baru sampai Taiping 5 jam. Hati koma teman dah sampai Taiping ni lah. Taiping? Taiping lah. Teman dah sampai Taiping 5 jam dalam flight. Tapi macam lain berbenar teman tengok Taiping ni. Pening mana? Kenapa tulisan dia lain-lain semua ni? Itulah. Lain pula Taiping ni. Hati koma teman dah sampai Taiping. Dok. Ni kes apa ni? Mana? Mana ni? Taiping. Kuala Kangsar ke apa? Kita sampai Taiping. Taiping. Patut nampak dek kapal tu. Muka Melayu semua tu ke Taiping tu? Kau nampak pokok rimbo-rimbo kan? Taiping tu. Tak nampak? Kau tak nampak? Kau dah nampak? Lemak. Nampak. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. So buat apa kita kat sini? Apa function ni? Aku tak tahu. Aku Kita rasa punya- elok kita pergi makan terus lagi bagus. Asal kita pergi taman ni? Ini macam Tasik Titi Wangsa ni lah. Tangga tinggi, kaki sakit. Macam mana? Ni dia perangai. Ekor dia. Ni apa perangai diorang kalau kau nak tahu. Ni ada. Selfie tapi tak kena bayar. Kita nak pergi makan. Kata kena jalan, bas tak boleh nak masuk. Kita makan sup je, sup. Roti. Kambing. Confirm. Confirm ah? Kambing. Confirm kambing. Confirm.
aktiviti malam. Pergi lepak Family Mart, apa benda shopping semua, beli air, kopi, kepuk. Lepas tu tak ada bayar. Lepas tu tak ada bayar. Tidak bayar. Ni jalan-jalan malam sekitar hotel, walking distance je lah. Ni stesen minyak dia. Apa nama tak tahu. Tu minyak dia 31, 98, 95, 29.4 1 liter, RM4. RM4 baik. 95 RM4. Nikmat apakah yang kau dustakan lagi? Okay guys, hari ni kita berada di kilang Samyang Motor SYM. So hari ni ada sesi test ride lah untuk motor yang akan dilancarkan oleh M-Force nanti. Jom kita masuk. Oi, ada Autobot Decepticon. Kena ada sini. Ni motor-motor dia, model-model yang ada. Hai. Kita ada sesi briefing sebelum kita test ride ADXTG. So kat sini ada display lah antara motor-motor yang dijual di pasaran Taiwan ni. So ini adalah dia punya model yang best seller lah. Ni dia Duke 125. SYM Duke 125. So ni ibarat motor kapcai diorang lah kat sini sebab ni motor yang top seller. Dan yang ni pula tadi dia kata ini top untuk student. Mana ni Y suku dia. Ini student, dia kata anak dia pun pakai yang ni. Ini adalah model Jet SL. 125 juga. Okay, ini adalah SYM punya history. So kalau tengok kat sini, sejarah terciptanya SYM ni daripada, ini produk yang first je lah, daripada tahun 1954 ni. So dia keluarkan satu produk, kalau tengok ni dia Dynamo punya sistem untuk lampu basikal. Yang selalunya motor basikal-basikal lama dia akan ada satu sistem lampu yang dia pakai Dynamo. So inilah dia punya history dia daripada buat Dynamo untuk basikal sampailah sekarang ni dia buat motor dah. So dia ada beberapa part lah. Dia ada 3 group yang akan test ride ni. Satu dia akan test ride yang ni lah, yang kat depan ni ada slalom apa semua. Lagi satu team dia akan test ride untuk acceleration. Acceleration ni yang straight lah, dia nak tengok dalam berapa ratus meter dia boleh pergi berapa motor ni. Dan yang ketiga adalah yang motor display. Yang display ni dia ada 4 model. Dia display kan untuk buat review lah. Okay, jom kita tengok. Dan setelah balik ke Malaysia ni, aku memang angau gila lah bila aku dah test motor tu. Antara skuter yang betul-betul enjin dia dekat tengah, lepas tu dia pakai rantai atau bearing, memang banyak. Tapi yang banyak tu mahal. Aku pun memang tak mampu lah. Aku ni bukanlah golongan T20 ke M40 ke.
Aku ni rakyat marahin lah orang kata. Antara range harga yang aku rasa aku mampu milik, yang ni lah. Harga dia on the road pun 30 lebih je. So feel bawa dia ni memang terasa lain lah. Dengan power delivery yang ada dekat motor ni, memang aku rasa berbaloi lah aku beli. Aku akan buat beberapa siri lah mengenai motor SYM ADX-TG ni. Penambahan aksesori ke, sedikit modifikasi ke apa kan. Pastikan korang stay tune. Dan aku rasa sampai sini saja dulu video untuk kali ni. Seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen. Apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.